Kedah bukan je terkenal dengan view sawah padi, tapi ada pot yang dikatakan keras. Kita start dengan nombor 5, Jalan Sintok ke UUM. Jalan ni gelap dan membelah hutan. Memang famous dengan kisah student terjumpa kelibat atau ada benda menumpang kat seat belakang bila drive malam-malam. Nombor 4, Istana Sepacendera di Alor Setar. Bangunan istana tinggalan diraja ni dah usang dan dilitupi akar pokok besar. Penduduk lokal kata, diorang selalu nampak kelibat wanita berpakaian tradisional sedang merayap di sebalik runtuhan tu bila senja. Nombor 3, Gunung Jerai. Selain jadi pot percutian, gunung ni sangat sinonim dengan perkampungan alam bunian. Dah banyak sangat kes hikers hilang misteri, disorok atau tersesat masuk dimensi lain sebaik je kabus tebal turun menutupi hutan. Nombor 2, Jambatan Merdeka. Sebuah peninggalan zaman Jepun merentasi sungai besar. Ramai pemandu yang lalu tengah malam mendakwa pernah terpandang kelibat wanita berjalan sendirian atau berdiri kaku di tepi besi jambatan tu. Dan nombor 1, kawasan sebuah kolej di area Changlun. Tempat ni legend dengan kisah histeria berjemaah dan misteri blok asrama kosong yang tiba-tiba jadi riuh bila malam. Korang orang Kedah atau pernah study kat sana? Betul ke pot-pot ni keras macam yang diceritakan? Cek kongsikan pengalaman seram korang kat ruangan komen kat bawah.